Hai, nama saya Nur Atira, bernama Matrix 10295. Apa yang saya faham di video yang sebagi tadi ialah director tu dia seorang yang kreatif dan berani. Dia berani pergi ke tempat yang mempunyai budaya yang unik, which is dia pergi ke Indonesia untuk membuat satu teater. Dia ingin menjadikan visual, muzik dan pergerakan yang real tu ke atas stage. Lepas tu mengenai kejayaan dia yang paling besar iaitu The Lion King, iaitu teater dia yang menggunakan boneka dan lakonan yang unik. Dengan ini dia menggunakan boneka tadi untuk menghidupkan watak-watak haiwan daripada versi Disney ke real, yang menjadikan imej dan gerakannya boleh menyampaikan emosi yang lebih dalam. Lepas tu director ini juga menggunakan konsep ideograph, iaitu maksudnya gambaran ringkas yang memberi impak emosi yang kuat kepada penonton. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.